Jadi bagi memastikan aspek kebersihan dan keselamatan makanan, saya juga telah mencadangkan agar di BKL memperhalusi pelaksanaan dasar yang hanya membenarkan agihan makanan dalam bentuk mungkin pack retort, sebab dia lebih kekal lama sikit. Dan pendekatan ini diyakini dapat mengurangkan risiko pembaziran makanan yang cepat basi contohnya. Jadi dalam masa yang sama, inisiatif baru seperti Remeal Outreach Mobile Center akan diperkenalkan sebagai pusat pengumpulan dan juga pengedaran makanan semasa musim perayaan. Jadi kita ada masalah yang dipertua, contohnya kita dah tentukan tempat-tempat pengagihan tetapi mereka tidak hantar ke sana, maka kita akan perkenalkan yang outreach center ataupun mobile center di kawasan-kawasan hotspot di mana mereka-mereka yang ada yang generous lah untuk memberi dan sebagainya boleh hantar ke situ. Jadi itu memudahkan kita untuk pengagihan dan menjaga kebersihan dan seterusnya. Jadi langkah ini diharap dapat menggalakkan penyertaan lebih meluas daripada mungkin hotel, syarikat korporat ataupun NGO dalam memastikan makanan yang berlebihan itu dimanfaatkan dengan lebih teratur dan selamat kepada golongan yang memerlukan. Seiring dengan itu, yang dipertua di BKL turut juga menyarankan agar mana-mana NGO ataupun NGI ataupun influencers, pempengaruh. Sebab kita jumpa juga yang sebenarnya pempengaruh ada yang kononnya membuat konten sahaja, lepas itu tidak mengikuti peraturan kita. Jadi itu sebenarnya memberikan masalah lah kepada authority yang menjaga, khususnya di BKL. Jadi kita mahu semua sekali mereka-mereka yang ada hasrat untuk membantu golongan gelandangan ini menyalurkan makanan dan bantuan itu dengan mereka berdaftar dan berkolaborasi dengan DBKL atau pihak-pihak berkuasa tempatan yang lainnya. Pemilihan lokasi juga perlu dibuat dengan teliti dan tidak dijalankan di kawasan tumpuan pelancong seperti di segi Tiga Emas Kuala Lumpur. Sebab kita nak jaga juga imej bandaraya kita. DBKL telah pun juga menetapkan kawasan-kawasan khusus yang dibenarkan bagi tujuan pengagihan ini. Jadi justru sekiranya masih terdapat pihak yang mungkin berdegil, yang berhormat, kita dah banyak kali bagi saranan, bagi nasihat, tapi kalau tak nak dengar juga dan akhirnya mencemarkan Kuala Lumpur khususnya bandaraya kita, maka DBKL tidak akan teragak-agak untuk mungkin dah tiba masanya untuk kita mengambil tindakan yang lebih tegas dan sewajarnya bagi menjagalah kebersihan, keselamatan juga imej dan maruah Kuala Lumpur sebagai ibu negara.